Pusing lah. Pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, terima sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, terutama sekali dalam bulan Ramadan ni. Pahala dia sangat besar. Bulan biasa pun bulan besar lah, bulan Ramadan lagi-lagi lah, pahala berganda-ganda. Baik, jadi sebelum kita masuk ke surat 13 ni, kita ulang sikit lah. Bila ulang-ulang ni dia lebih kejap lah. Baik, kata yang Amy tertinggal mana? Bab hukum syarak tinggal mana? Ada berbit buat kan merja je. Soal 8 tak meja ada yang kosong tu. yang kosong yang tinggal tak meja lah ke kosong atau berbit tu lain yang belum kat sini. Kenapa? Baru lah. Baru tu lah. Okey, tak apa. Jadi sebelum masuk muka surat baru, kita ulang sikit lah. Hukum syarak. Apa yang Amy faham hukum syarak ni? Hukum syarak ada apa? Orang tanya tu. Hukum syarak ada 5. Kemudian yang pertama? Wajib. 2? Sunat. 3? Haram. 4? 5? Wajib syarak macam mana? Apa maksudnya? Syarat wajib kat atas kita. Kalau kita buat? Kita buat dengan kita dijanjikan pahala. Kalau tak buat? Tak buat, dijanjikan azab. Dosa dan azab lah, seksa. Okey, sunat? Sunat pada syarak? Sunat pada syarak buat dapat pahala. Buat dapat pahala? Tak buat tak dapat apa. Kalau buat dapat pahala tu dengan syarat? Dengan syarat ikhlas. Kalau tak buat? Tak buat tak dapat apa. Tak dapat dosa, tak dapat pahala, tak dapat dosa, tak dapat lah. Tapi dia ada tapi sikit. Tapi rugi. Haram? Dijanjikan pahala jika tinggal kerana Allah Ta'ala. Janji kalau kita tinggal kerana Allah, jadi dapat pahala. Kalau kita buat juga buat dosa. Jadi seksa lah. Makruh buat tak berdosa. Pahala pun tak ada. Sebaiknya tapi kalau tinggal kerana Allah, dapat pahala. Makruh ni perkara yang dibenci lah oleh Allah, tapi tak haram. Harus pada syarak. Harus ni atas pilihan kita. Nak buat tak apa, tak buat pun tak apa. Tak ada pahala, tak ada dosa. Tapi boleh jadi pahala dengan kita niat. Contohnya makan tak makan tak apa. Makan pun tak apa. Tapi kalau niat makan kerana nak buat ibadat, dapat pahala. Itu niat dia lah, ya Allah, dengan aku makan ni, berkat makan bawang semua kan, bagilah kekuatan untuk aku nak solat lagi, nak buat ibadat. Dapat pahala. Mandi pun sama juga. Okey, itu cara ringkas. Kemudian cara ringkas hukum adat pula. Hukum adat ni macam mana pula? Tengok balik. Kita cara faham cara kita lah. Hukum adat ni apa maksud? Hukum keputusan kebiasaan. Adat ni kebiasaan. Okey, macam mana tu? Ada berapa? Ada 3 kan? Yang pertama wajib adat. 2
Mustahil Mustahil adat. adat. 3. Ha? Sunat. Harus adat. Harus adat. Wajib adat macam mana? Wajib adat. Dia kata kalau Makan banyak wajib, wajib kenyang. mandi wajib. Pasal Okey, kalau mustahil adat, masa adat makan 3 pinggan 4 pinggan tak kenyang-kenyang. makan banyak, mana makan banyak lah. Makan banyak tak kenyang-kenyang. Mustahil adat. Wajib adat, cucuh dengan api terbakar. Tapi tak terbakar. Mustahil adat. Harus adat. Makan sepinggan pun boleh kenyang, separuh pun boleh kenyang. Okey, boleh faham tu. Tu cara ringkas lah. Okey, tak apa. Kemudian hukum akal. Hukum akal. Hukum akal dah apa? Hukum akal. Hukum akal dah apa? Minggu depan sekejap. Hukum akal dah Ada 3. 3. Apa dia hukum akal? Bersyarat dah. Tulis tu ni. Wujub. Wujub. Bukan wujud. Kalau dal tu ada. Wujud. Allah wujud kan. Ini wujub. Yang kedua Istihalah. istialah. Ketiga Jawaz. jawaz. Apa maksud dah? Wujud tu apa dah? Sungguh dan mesti ya. Mesti ada, mesti sungguh. Kalau mesti ada ni terkena kepada benda yang ada lah. Kalau benda sungguh dia kata mesti sungguh. Tapi untuk ada boleh pakai 2. Mesti ada lagi mesti sungguh. Lagi sungguh boleh pakai 2. Kalau untuk yang sungguh, sifat yang sungguh mesti sungguh saja. Tak boleh kata ada, kata benda tak ada. Untuk yang ada boleh pakai 2. Mesti ada lagi sungguh. Tu. Ya. Okey. Yang kedua istialah dengan maksud Mesti tidak sungguh, mesti tidak. mesti tidak ataupun mesti tak sungguh, mesti tidak atau mesti tak sungguh. Untuk sifat yang lawan bagi yang ada tu mesti tak ada dan tak sungguh. Kudrah lawan dia lemah. Lemah tu mesti tak ada dan tak sungguh. Kalau mesti tak sungguh saja untuk sifat yang sungguh, lawan dia. Ada lawan dia tiada. Tiada tu sifat yang hukum kata istialah mesti tak sungguh. Tuhan tak ada mesti tak sungguh. Pasal dia lawan sifat yang tak ada, sifat yang bangsa sungguh saja. Okey, yang ketiga Jawaz. jawaz dengan maksud Boleh ada, boleh tidak ada. boleh ada, boleh tak ada. Kuat ukurkan. Baik, kemudian perkara yang dihukum oleh akal. Hukum akal 3. Wujub, istialah, jawaz. Wujub mesti ada, mesti sungguh. Istialah mesti tak ada, mesti tak sungguh. Jawaz ataupun jawaz boleh ada, boleh tak ada. Itu balik hukum akal. Kemudian perkara yang dihukum oleh akal ada 3 juga. Apa dia bersyarat lah? Wajib, mustahil, jaiz ataupun harus lah. Okey, wajib apa dia? Wajib perkara tu mesti ada, mesti sungguh. Contoh perkara tu? Contoh perkara tu sifat-sifat Allah, zat Allah. Okey, itu perkara yang mesti ada. mesti ada. Zat Allah mesti ada. Sifat Allah mesti ada. Okey, mustahil. Perkara yang tidak ada dan perkara yang tidak sungguh. Perkara yang tak ada dan tak sungguh. Kalau kena pada lawan hak sifat ada tu tak ada dan tak sungguh lah. Kalau lawan hak sifat sungguh tu mesti tak sungguh dia. Jaiz harus. Jaiz perkara yang boleh ada perkara yang tidak Boleh terima dua belah. Perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Contoh kita makhluk. Mungkin makhluk ni boleh ada, boleh tak ada. Asal-asalnya kita ada, sama berat. Ada dengan tak ada sama berat. Satu kita ada ni, ada. Siapa yang mengadakan? Ada tukang mengadakan. Allah. Apa? Sebab tak boleh kata jadi dengan diri sendiri, tak boleh. Betul dia berkata alam semula jadi. Alam semula jadi sendiri. Kalau kita faham kan? Alam tak betul. Alam ni kena jadi, bukan jadi. Semula jadi, dijadikan. Dijadikan itulah masyarakat punya makhluk. Maksud dia dijadikan.
Kadang-kadang orang tak faham, tak mengaji. Kita semula jadi nah, bencana alam semula jadi. Oh, jadi sendiri kan? Oh, jadi sendiri. Dia kena bergabung antara sains dengan tauhid. Tauhid sains saja pun tak dia kena gabung. Dia kan sihat kan ni. Dia kita punya sinus dia okeylah, sikit-sikit lah. Bukan ubat tapi dia main dalam kepala pula. Merain dulu tapi tak boleh buka pun tau ni. Sakit tu, mayang. Lepas tu dia main sebelah pula. Inilah, ini tak ada dah, ada sikit-sikit kan. Tapi kahak ada lah ni. Bukan tak tahu kot dia main dalam ni. Dia malam duk main terawih pun tak buat lah 20 lepas. Buat 8. Dia buat qadar 8 sampai 8 dah hilang. Dia tengok Ustaz Zahar pun dalam kesibukan dia buat kan. Tak ada 8, 20 lah. Dia ijma' ulama'. Tu yang 8 kot marah kalau tak ada bunyi. Dia tak ada je. Cuma tak ada. Dia kiam je. Dia tak ni. Dah ni. Tak kuat lagi lah nak buat kiam pun. Dia buat qadar lah. Duduk lah kereta lah. Dia sakit dorong ni. Tak ada. Dia sakit ni. Bukan ish tu guru kita pun sakit mengejak di rumah. Pakai mic tarik di rumah. Mengejak. Kan sikit-sikit ni kan. Dia fikir belah besar lah. Mengejak je lah. Okey, baik. Jadi apa beza antara wujub dengan wajib? Wujub adalah hukum akal. Wajib perkara yang dihukum oleh akal. Istialah hukum akal. Mustahil perkara yang dihukum oleh akal. Jawaz hukum akal. Jaiz ataupun harus perkara yang dihukum oleh akal. Okey. Kita wajib tadi. Contoh dia apa? Perkara yang wajib lah. Wajib ada kan. Contohnya zat Tuhan. Akal kita nak kata apa? Pada bila kita zat Tuhan kan perkara yang wajib ada kan. Akal kita nak kata apa? Wujud lah. Mesti ada. Lagi sungguh. Mesti ada, mesti sungguh. Zat Tuhan, sifat Tuhan mesti ada, mesti sungguh. Kemudian perkara mustahil pula. Mustahil kan? Perkara mustahil ni maksudnya perkara yang tak ada di Tuhan. Contoh dia lemah di Tuhan. Ada tak lemah di Tuhan? Balik akal kata istiha. Istialah apa maksud? Mesti lemah di Tuhan tu mesti tidak dan mesti tak sungguh. Anak di Tuhan tu lam yalid wa lam yulad tu. Allah tak beranak kan. Anak di Tuhan tu, anak tu dipanggil perkara mustahil, perkara yang tak ada. Balik akal hukum istihalah. Mesti tidak anak di Tuhan, mesti tak ada. Mesti tak sungguh. Jangan duk sabit anak di Tuhan. Kemudian yang ketiga harus ataupun jaiz. Makhluk. Perkara mungkin ni. Perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Balik akal hukum jawaz. Akal kita hukum boleh ada, boleh tak ada. Saya benar harus. Macam mana? Faham? Bila dua tu. Benda ni dia kena ulang-ulang. Sekali dia tak nampak. Sebab tu orang kita payah pasal dia tak faham. Kena faham. Oh macam ni kan cara dah. Dia dulu tak faham. Dalam kitab tulis wajib dah. Pakai wajib lah. Mana wujud jadi pening. Sebab tu kena lebih lah. Atau dua rapat lah. Baik. Jadi orang yang tak tahu hukum adat ni apa akibat dah? Tengok sikit dah. Orang yang tak tahu hukum adat ni terkadang boleh jadi fasik. Fasik ni orang yang keluar daripada taat kepada Allah, khuruj min taatillah. Ataupun kadang-kadang boleh jadi kufur. Sebab apa boleh jadi kufur? Sebab dia seolah-olah ada ingkar mukjizat Nabi. Antaranya mukjizat apa? Mukjizat keluar air di celah jari Nabi. Dia kata apa? Tak masuk akal dia kata. Padahal mustahil adat ya. Adat mana ada yang keluar kat jari kan. Harus berdasarkan. Mukjizat Nabi Ibrahim dibakar dalam api yang besar oleh Raja Namrus. Dia boleh jadi kufur sebab apa? Dia kata tak masuk akal, dia kata tak hangus sedangkan duduk dalam api yang besar. Padahal tu mustahil ada. Harus berdasarkan. Akan boleh terima kuasa Allah. Dan tungkat Nabi Musa tu mukjizat. Tungkat boleh jadi ular. Dia kata tak masuk akal. Bukan tak masuk akal, harus berdasarkan. Cuma mustahil ada. Jarang lah kan. Ada kata mana boleh ular jadi apa ni. Tungkat jadi ular kan. Itu mustahil ada. Harus berdasarkan. Jadi orang yang tak mengaji ni bahaya dia tadi lah. Yang pertama boleh jadi fasik. Yang kedua boleh jadi kufur kerana ingkar mukjizat Nabi. Kemudian hukum akal pula. Apa akibat dah? Kalau tak tahu hukum akal. Kalau tak tahu hukum akal jadi apa? Ni.
Tu ada tu. Terkadang lah Ustaz. Tak tahu kuakan ni boleh jadi tidak sah iman dia. Boleh jadi tidak sah iman dia. Tengok muka surah 12 ni. Sebab apa? Sebab hukum akal ini satu tangga bagi mengenal akidah. Hukum akal ni wujud istihalah jawaz ni satu tangga bagi mengenal akidah dan teguh akidahnya. Kerana akidah itu pengakuan di dalam hati seseorang, maka tidak dapat pengetahuan itu melainkan dengan mengerti hukum akal yang tiga itu. Dia hukum akal tak tahu macam mana dia nak hukum lemah di Tuhan tu, macam mana dia tak ada nak hukum hukum akal dia tak tahu, dia tak ada nak beza mustahil dengan istilah. Dan orang yang tidak mengerti hukum akal tersebut terkadangnya tidak ada akidah sedikit pun. Dia sedikit pun tidak ada akidah sebab jahil hukum akal, yakni tidak ada pegangan di dalam hatinya. Maka orang yang tidak ada akidah atau pegangan itu dinamakan orang yang jahil. Orang yang jahil lah, tidak ada ilmu. Dan jahil dengan Allah Ta'ala itu tidak sah iman. Orang yang jahil dengan Allah tidak sah iman, walaupun berjubah berserban. Tapi sembahyang jemaah tiap-tiap waktu sah depan sekali pun, jadi imam sekali pun, tak sah iman. Tapi ramai orang sedang, tak sedang. Dia tak gaji. Dia tak gaji nak sedang ke mana? Dia jahil melekat tu cukup banyak. Dia tegur dah, dia melenting, dia lakukan marah. Padahal dia tak mengaji. Dan apabila tidak seiman, tidak sah agama. Nak sah agama kena seiman. Kerana sah agama itu terhenti ia di atas seiman. Kerana mana iman itu tasdik di hati, benar membenarkan di hati, mengaku di hati dengan sekalian perkara atau barang yang didatangkan dengan dia oleh Rasul daripada segala pekerjaan agama. Dan terkadang orang yang tak tahu hukum akal ini jadi kafir. Boleh jadi kafir. Bahaya. Dengan sebab tidak mengetahui hukum akal yang tersebut. Seperti etikad seseorang akan bahawasanya Tuhan itu putih hari ni. Kerana orang yang mengiktikad Tuhan putih ialah orang yang menyerupai Tuhan akan sesuatu daripada makhluk ini. Maka itu mustahil lah Tuhan putih. Tidak. Yang ini tidak ada. Tidak ada putih di Tuhan itu. Hukum akal kata istilah tidak ada putih juga. Sebab bila kita putih dia seolah menyerupai makhluk. Dah tak tahu kuakan nak kata tidak ada aja nak. Istilah je. Orang yang mengiktikad menyerupai Allah dengan baharu itu jadi kafir. Sebab dia ada kaitan dengan hukum akal. Akal dia nak tolak jenis hukum akal pun dia tak tahu. Kalau begitu tahulah kita bahawa belajar hukum akal itu wajib syarak pula. Apa maksud wajib syarak tadi ni? Buat dia janji pahala, tak buat dia janji seksa tu. Maksudnya tak dapat tidak kena belajar ke? Hukum akal payah lah. Nak ngaji. Baik. Itu sebagai apa? Ulang bagi ingat balik lah. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Ni saya ada dobit sikit. Siapa-siapa yang berkata ilmu usuluddin tak wajib belajar. Ada tak orang kata ni malam? Ilmu usuluddin tak wajib mengaji, tak wajib mengaji. Ilmu sifat 20 lah. Ada tak orang kata ni? Tak ada. Siapa-siapa tak kira pangkat apa pun. Mufti ke apa ke tak kira. Dia faham cara dia, kita faham cara kita. Ni siapa-siapa yang berkata ilmu usuluddin, ilmu tauhid tu lah, tak wajib belajar. Tak wajib belajar. Dengan maksud wajib syarak lah, tak wajib belajar, maka dia tu jadi kafir. Kerana sudah ijma' ulama mengatakan wajib belajar ilmu usuluddin ni atas tiap-tiap mukallaf. Tak wajib tu orang gila, dia tak mukallaf. Tak budak-budak tak cukup umur tak mukallaf, tak wajib. Taklim wajib, tapi dia kata tak wajib. Dia ingkar ijma' ulama. Ijma' ulama sekalian ulama kata wajib. Sebab ilmu usuluddin ni termasuk ilmu fardu ain. Tiga tu. Dia kata dia seorang yang tak wajib dan dia pengaruh orang boleh jadi kafir. Boleh jadi. Bahaya. Jangan kalau tak erti tu diam tak apa. Tak. Kata dia piasuk orang pula lagi dahsyat. Huraian yang kelima pada menyatakan, ini menerangkan ilmu usuluddin.
Ilmu usuluddin. Usul ni apa maksud usul? Asas. Asas umbi. Din agama. Ilmu asas agama kita. Asal agama kita. Bermula permulaan dan umbi atau asas. Benda yang sama lah. Permulaan pun boleh panggil, umbi pun boleh panggil, asas pun boleh panggil. Atau tu maknanya satu makna lah. Ditakhir, pilih. Nak kata permulaan pun boleh, umbi pun boleh, asas pun boleh. Bagi segala perkara yang dituntut. Bagi segala perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf. Sebab tu kena tahu kuala mukallaf tu siapa, kena tahu. Kadang mukallaf tak tahu, dia pun tak tahu kata diri dia tu mukallaf ke tak tahu, dia tak tahu. Mukallaf ni ada 4 syarat. Apa dia? Ulang ni. Berakal, baligh, sampai seruan agama dan sihat panca indera. Dalam bab mukallaf berapa? Panca indera ada 5. Tapi dalam bab mukallaf 2. Salah satulah. Melihat, boleh melihat ataupun boleh mendengar. Kalau buta tapi telinga dengar, mukallaf. Kalau telinga pekak, mata melihat, mukallaf. Tapi kalau dua tak ada, tak mukallaf. Syarat dia sejak kecil lah. Bukan dah besar tu nampak pun aku tak nampak dah. Dia sejak pada kecil. Lahir tu buta dan pekak. Tak apa, tak kenal tak apa. Mak dia nyeri pun dia tengok muka. Dia tak dengar, suara mak dia pun tak dengar. Dia pekak. Yang tu tak mukallaf, tak ada sembahyang pun tak apa, tak ada, dia relax. Tapi dia buta dengan ni. Duduk dalam gelap dengan tak dengar apa. Dia tahu je dah. Itu tak mukallaf. Gila, tak ada akal, tak mukallaf. Tak balik, tak mukallaf. Budak-budak tak mengaji tu, tak besar tu, tak masalah. Tapi kita ada ajar je lah kan, ajar. Didik ikut cara Nabi tahu umur 7 tahun kena ajar lah, kena suruh lah. Kalau nak bawah tu pun, kalau nak ajar pun tak apa, jangan paksa lah. Dekat mana dia larat, kalau ada pagi dia nak makan, bagi je lah. Ajar. Jangan paksa tu salah didikan. Nabi kajar lagi tu. Dekat mana dia mampu. Tu tak tahu kita jangan nak buat susah dia tak. Apa ada dulu 14 tahun tak usah dia tak. Jangan buat susah dia tak. Maknanya dekat mana mampu lah. Jadi bagi permulaan dan umbi atau asas bagi segala perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf. Apa maksud mukallaf? Mukallaf ni orang yang diberati hukum syarak. Orang yang ditaklifkan, orang yang dibebani, orang yang terbeban dengan hukum syarak ke atas dia. Maknanya dia tak, segala perbuatan dia tu tak terlepas daripada hukum syarak. Hak 5 tadi tu. Buat ni jadi hukum ni. Buat ni jadi hukum ni kan. Makan jadi harus. Puasa jadi wajib. Puasa wajib lah Ramadan. Puasa sunat jadi sunat pula. Duduk harus, duduk dalam masjid ni i'tikaf jadi sunat tu. Maknanya setiap perbuatan itu tak lepas daripada hukum syarak. Sebab tu orang yang berkata politik dengan agama benda lain-lain adalah orang yang salah. Sebab dalam politik juga ada hukum. Kan dalam politik ada perbuatan. Dia kata dalam perbuatan, kata kat orang tu, nak maki orang tu, ada hukum dia tu. Boleh dia kata, oh ustaz ni aku tak suka ni dia tak. Cakap politik tu, kalau cakap baik ilmu aku suka. Tak kena tu. Ilmu agama dengan politik tak boleh pisah. Cak kata tu ni kita batal dah tu. Tak faham ni. Tak boleh pisah. Kalau pisah kan ikut jadi orang jadi ikut suka depa. Halal haram pun tak boleh dah. Tu salah tau. Pasal bagi dia asing. Tak sekali. Politik ke apa-apa benda lah, acara sekali pun dia ada agama di situ, dia ada hukum kat situ. Tu yang sebagai tuntutan yang putus. Dia ada 2, tuntutan yang tidak putus dan tuntutan yang putus. Yang sebagai tuntutan yang putus, yang dinamakan dia tuntutan tadi tu, tuntutan yang putus tu dengan fardu ain ataupun wajib. Kalau tuntutan yang tidak putus dipanggil apa? Sunat. Sunat tu tuntutan yang tak putus. Maksudnya kalau buat dapat pahala lah, tak buat tak ada dosa apa, tak kena dosa apa. Sebab tu tarawih dengan qada mana penting? Qada. Nak buat tarawih boleh, tapi bagi ada qada lah semua. Jangan tak ada qada langsung dia buat tarawih saja. Nah. Bukan marah buat tarawih, nak bang tahu hak mana perlu dahulukan.
Alasan lepas setahun sekali betul lah tu. Setahun sekali tu betul dah. Bukan kita marah. Tapi qada buat jugalah. Jangan tak buat qada. Qada tak buat, dia buat sunat tu jahat tu tak boleh. Dia khilaf setengah ulama kata haram pula. Lagi tak sah. Tu keras sikit lah. Setengah aku tahu boleh buat boleh. Tapi utamakan yang qada dulu. Utamakan yang qada tu. Dan saya dengar ada ustaz tu tak tahu lah, saya tak pernah dengar. Dia kata kalau kita buat qada waktu duha, dapat sekali duha. Wallah alam. Betul tak? Saya dengar. Dia tak solat duha, dia buat qada waktu duha, dapat sekali hak sunat duha tu. Dengar. Buat qada waktu ba'diyah tu. Pas bayang sunat ba'diyah. Dapat sekali hak ba'diyah tu. Wallah alam. Dia buat macam hak puasa sunat tu. 6. Tak tahu berapa dengar. Saya dengar. Tak tahu kot ilmu dia tinggi kan. Kita bisa dengar lah. Seloknya asing, tapi kalau ada kata ulama kata boleh, tak apalah kan. Kita nak sahih tu je. Ada ustaz tu. Kamu hari ingat kan? Dia nak buat macam hak puasa 6 lah. Puasa qada hak 6, puasa 6 pun dapat sekali. Boleh jadi, boleh tak jadi dah kan tu. Boleh jadi juga tu, pasal ada juga tu bab tu. Tapi kita tak kata apalah, ingat aku kuat. Kau tak tahu ingat urai tak mana-mana tu. Apalah kan. Kita tak kata salah. Boleh dengar dulu lah kan. Jadi tuntutan yang putus dinamakan dia fardu ain. Apa maksud fardu? Fardu ni kewajipan. Ain ain ni asalnya mata. Maksudnya tiap-tiap orang tu ada mata. Maksudnya atas diri tiap-tiap kepala tu. Ain. Maksudnya kewajipan di atas tiap-tiap individu. Maksudnya fardu ain. Ialah tu kalau bahasa Arab ni khabar bagi bermula tu. Bermula tu mubtada. Permulaan kalam. Yang kata permulaan ummi tadi tu. Yang kata tuntutan sebagai tuntutan yang putus fardu ain tu apa dia? Ialah mengenal ia seseorang. Ia mukallaf tu lah. Yang kata fardu ain tu ialah mengenal ia tiap-tiap mukallaf. Ia seseorang mukallaf tu. Mengenal ia akan Allah Ta'ala. Tu wajib atas dia. Mengenal Allah Ta'ala. Dan Rasulnya. Bukan setakat Allah Ta'ala wajib kenal. Rasul pun wajib kenal. Wajib kenal tu dengan maksud mengaji lah. Dia tak boleh kenal kalau duduk saja-saja tu. Dia kena mengaji. Mengaji kena ada guru, ada kitab, ada ni. Dan dikehendaki, bahasa Arab ni murad, dikehendaki dengan mengenal itu. Mengenal Allah tu lah. Macam mana? Mengetahui, yakni tahu. Mengetahui, yakni tahu. Serta mengaku. Dia kena tahu dan kena mengaku. Kalau tahu saja mengaku tak jadi. Berapa ramai orang kafir tahu kata Tuhan lah, tapi dia tak mengaku. Berapa ramai orang kafir zaman Nabi dulu kan, tahu Nabi ni orang yang amanah. Kan? Dia bercakap benar. Kalau dia mengaku dia Nabi pun betul lah tu. Tapi dia tak mengaku. Jika dia tahu. Dan dikehendaki dengan mengenai itu, mengetahui, yakni tahu, yakni belajarlah. Belajar, kebiasaan, adatnya belajar baru tahu. Kalau tak belajar, macam mana nak tahu? Mengetahui serta mengaku, i'tiqad. Mengaku ni maknanya i'tiqad, pegang dalam hati. Mengaku putus, al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Tu jazam 100%. Tidak ada zan, tidak ada waham, tidak ada syak. Bila sebut jazam ni, al-mutabiqu lil haqqi, yang bertepatan, yang berbetulan dengan yang sebenar. An dalilin, yang diambil daripada dalil. Tu kena mengaku tu, putus jazam. Serta mengaku putus di dalam hati. Dalam hati benar ni dalam hati. Orang tak tahu pun. Pakai kepiah apa, orang tengok di luaran saja, kita tengok zahir saja. Dalam hati kita tak tahu. Orang mengaji mudah-mudahan lah. Di dalam hati tiap-tiap mukallaf. Mana dalam hati ni Allah Ta'ala saja yang tahu. Yang tikut kita tu betul tak. Tapi kebiasaan apa hak disebut tu mai dalam hati kan. Dia kata mana yang hati dia lagi tu lah. Dia tikut tak. Orang lah suka berzahirkan, dia sebut. Orang tak kata dia ni macam ni. Mana yang hati tikut dia macam tu lah. Macam kita tikut Tuhan tu tak bertempat. Mana dalam hati kita semua Tuhan tak bertempat. Allah mawujud bila makan. Jangan nak kata Tuhan duduk sana, duduk sini kan.
Di dalam hati tiap-tiap mukallaf mengaku apa tu? Dengan tentu sungguh. Mengaku tu dengan tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Apa dia perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala? Segala sifat-sifat yang kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Hati tu mengaku kita sungguh semua sifat-sifat tersebut. Allah Ta'ala ada sifat tu. Dan tentu tidak. Yang ni pun kena mengaku tak? Mengaku kita apa? Mengetahui dan mengaku tentu tidak segala perkara yang mustahil atas Allah. Lemah di Tuhan, buta di Tuhan, bisu di Tuhan, anak di Tuhan, ada Tuhan yang lain semua tu. Kita kena apa? Kita kena tolak. Tentu tidak. Tentu tidak. Kena mengaku tentu tidak. Jangan mengaku kita ya. Ya habis. Dia kata lemah di Tuhan. Ya habis. Tentu tidak. Mesti tidak. Lemah di Tuhan, anak di Tuhan, mesti tidak. Akan kita hukum. Dan segala yang harus pun kena tahu juga, kena mengaku juga perkara yang harus tu. Apa dia perkara yang harus bagi Allah Ta'ala? Nak buat mungkin boleh, tak mau buat pun tak apa. Nak buat makhluk pun boleh, tak mau buat pun tak apa. Tak ada orang nak tekan dia. Sebab dia Tuhan. Kalau ada orang nak tekan dia, maknanya ada Tuhan lain pula nak tekan dah dah. Hang buat makhluk. Kalau tak buat, dosa jadi tu. Ataupun hang tak buat, ada akibat dah. Tak jadi harus lah gitu. Sifat harus bagi Allah iaitu fi'lu mumkin atau tarkuhu. Buat mungkin, buat makhluk ataupun meninggalkan buat makhluk. Nak buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa. Jadi Allah Ta'ala buat makhluk ni atas jalan apa? Harus saja. Bukan wajib. Ikut Allah Ta'ala, dia nak buat, dia buat. Dia tak mau buat, ikut dia lah kan. Hak dia, dia Tuhan. Kalau dia wajib seolah-olah perkara harus tu tukar jadi perkara wajib pula. Ataupun ada Tuhan lain untuk tekan dia. Harus bagi Allah Ta'ala serta dalil-dalilnya. Kena ada dalil lah. Mengaji tauhid ni kena ada dalil. Apa akibat kalau tak tahu dalil? Jadi apa? Abang ni. Orang yang tak tahu dalil ni dipanggil orang apa? Orang muqallid. Orang yang taklid. Orang yang taklid ni orang yang ikut orang mata-mata. Diri dia tak ada dalil. Walaupun dalil ijma' pun tak ada. Orang tanya ada Tuhan ada tak? Dia kata ada. Cakap tu tak cukup ni. Orang tanya dalil mana tahu? Dalil di mana? Kata Tuhan ada. Dia kata ustaz tu beritahu. Tok Wan aku beritahu. Dia pergi turut orang. Macam tu sah tak? Khilaf ulama tentang imannya. Ada yang kata dosa yang tak sehingga-hingga. Dosa besar tu lah. Kita gonggong-gonggong tu. Main kepala apa? Ada ulama kata apa? Kufur, kafir. Orang yang tak tahu dalil ni berat. Tapi dua-dua tu bahaya. Dosa yang tak sehingga-hingga pun bahaya. Kafir pun bahaya. Dua-dua tu bahaya. Nah, kita nak keluar daripada khilaf tu, kena mengaji bagi tahu dalil. Sekurang-kurang dalil ijmal. Tapi dalam dobik tadi dia kata orang had dalil ijmal tu untuk orang awam. Untuk orang masyarakat kampung tak mengerti ni, ngaji sikit, mengaji lebih kurang sikit-sikit. Mengaji je kita ni kena tahu dalil tafsir. Inilah. Berat kan kena tahu. Tu dah ada dobik ya. Yang kata dalil tu, dalil ijma tu, ini atas orang awam. Apa dia orang awam? Itu orang kampung. Adapun orang khawas, kita ni orang khawas ni. Orang yang tertentu, orang yang seperti orang belajar ilmu ni. Orang khawas ni. Maka tidak memadai. Maksudnya tak boleh takat ijma tu. Dia memadai dengan dalil tafsir. Kena belajar tu, hak hurai bersatu-bersatu tu. Berat tu. Kena mengaji lah. Demikian juga mengetahui ini tahu. Demikian juga mengetahui yakni tahu, yakni belajarlah serta mengaku putus. Mengaku putus i'tiqad, putus dalam hati bagi tiap-tiap mukallaf mengaku tu dengan tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Rasul. Apa dia perkara yang wajib bagi Rasul? Sifat tu lah, sifat Rasul 4 tu. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah tu. Perkara yang wajib bagi Rasul.
Yang tu pun kena mengetahui dan etikad dalam hati. Bukan sekadar tahu saja, mengaku tak. Yang tak ikut Rasul tu tak mengaku tu. Padahal Rasul berkata benar, kan? Ada neraka, ada syurga. Siapa yang abang tu? Rasul abang, Quran abang. Ada siksa kubur, kan? Berapa ramai yang tahu tapi tak ikut. Duduk letak situ, buka aurat tu, maknanya dia tak ikut. Dia tak ikut tu, dia tak mengaku lah maksudnya. Dia sekadar tahu saja, tak mengaku. Iman dia lagu benar tu. Ramai nak buka aurat ni fashion terbaru pula ni. Baju raya ni, baju raya perempuan tu jadi selalunya tu. Pakai baju fashion lah, apa? Tak tahu nak apa. Teruk Ustazah Asma apa dia? Tak tahu lah. Dia sebagai kan. Dia juga perempuan pun malu tengok pakaian dia mah. Tudung tapi lain, tunjuk ketat-ketat nampak habis. Orang boleh tengok bajet berapa sih. Teruk sangat tu. Bulan puasa tu dah jadi. Jadi dia kena mukallaf ni dia kena mengetahui dan mengaku putus dalam hati dengan tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Rasul. Itulah 4 sifat yang bagi Rasul: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dan serta dalil-dalil sini. Kalau kita orang kawan ni dalil yang tafsir. Yang ni dalil bagi segala perkara yang wajib bagi Rasul tu. Kena tahu dalil dah. Tentu tidak. Yang ni pun kena tahu dan kena mengaku juga. Tentu tidak. Kena mengaku tentu tidak lah. Jangan mengaku ya. Tentu tidak segala perkara yang mustahil atas Rasul. Apa dia? Siddiq hak lawan dia. Kazib, khianat, kitman dan baladah. Kazib bohong, Rasul bohong tu kena tolak. Rasul mana bohong? Tak bohong. Tentu tidak. Kedua, khianat. Khianat ni apa? Tak boleh harap. Orang suruh cerita calon, dia cerita calon. Tak boleh harap. Khianat. Tentu tidak di Rasul. Tentu tidak. Menyembunyikan, kitman. Rasul ni menyembunyikan ilmu. Tentu tidak. Rasul tidak bersifat menyembunyikan ilmu. Tidak, tentu tidak. Bodoh. Baladah bodoh. Rasul tidak bodoh. Tidak, tolak. Kena tolak. Mengaku tidak lah. Jangan mengaku ya. Mengaku tidak. Tolak. Istihalah. Hak lawan bagi hak wajib tu. Akal kita tidak. Tolak. Dan yang harus ini dan perkara yang harus bagi Rasul. Yang tu pun kena mengetahui dan mengaku juga. Perkara yang harus bagi Rasul apa dia? Bersifat dengan berperangai dengan perangai manusia. Seperti makan, minum, berkahwin, bersuka-suka dengan isteri. Banyak lagi lah, tidur semua kan, sakit. Sebab apa? Sebab Rasul pun manusia kan? Manusia. Jadi bila manusia dia makan, dia minum, dia mandi, dia bersuka-suka dengan isteri, dia berkahwin, tetapi dan dia sakit. Tetapi sakit yang tidak mengurangkan martabat mereka sebagai Rasul. Sakit-sakit yang menyebabkan orang duk jauh daripada mereka, tak pergi dekat. Dan kan mereka nak dakwah, hilanglah hikmah tu. Nak dakwah tak boleh. Orang lari pasal ada penyakit teruk kan. Mereka bersifat dengan manusia, tetapi walaupun mereka sifat dengan sifat manusia, tetapi tidak menjatuhkan martabat mereka sebagai Rasul. Itu adalah sifat yang harus. Sebab tu Rasul pun kahwin, Rasul pun makan, Rasul pun tidur, kan? Sebab dia manusia. Serta dalil-dalilnya. Serta dalil-dalilnya. Kena tahu dalil lah. Dalil hak wajib bagi Rasul, sifat bagi Rasul tu. Sifat dalil hak kata mustahil tu, kata Rasul tu. Dalil hak harus tu, kena tahu. Bukanlah dikehendaki dengan mengenal itu. Hak mengenal tadi ni, mengenal Allah itu tadi ni. Mengenal hakikat zat Allah Ta'ala. Mana boleh. Bukan suruh kenal Allah tu, kenal hakikat zat tu. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq. Berfikirlah tentang kejadian Allah, jangan kamu berfikir tentang Allah, diri Allah tu, zat Allah tu. Jangan. Itu hakikat. Tak boleh. Kerana apa? Yang kata kita ni tak boleh mengenal Allah tu dengan hakikat tu. Kerana yang baharu, kita lah baharu, makhluk tak dapat mengetahui akan hakikat yang qadim.
Yang kodim tu zat Allah. Zat Allah tu kodim. Kita ni baharu, makhluk. Jadi makhluk ni tak dapat nak mengetahui hakikat yang kodim. Bukan mengenal macam tu. Mengenal di sini maksudnya mengenal hukum sifat. Sifat-sifat Allah tu. Belajar mengenal sifat-sifat Allah. Maknanya tak semua benda yang boleh difikir. Akal kita ni terbatas, tak boleh fikir sampai ke hakikat zat Tuhan tu, tak boleh. Sebab kita ni makhluk baharu, tak dapat nak mengetahui hakikat yang kodim. Apa dia yang kodim? Zat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan tu adalah kodim belaka. Maka hakikat dia kita tak boleh tahu macam mana. Ya, kita cuma sekadar tahu sifat-sifat dia. Yang tu saja, etikad. Hakikat zat dia macam mana, wallahu alam. Serah pada Allah. Kita dilarang yang tu. Okey. Dan keadaan mengenal Allah Ta'ala itu ialah permulaan. Kenal Allah Ta'ala tu dah dikatakan permulaan. Dan umbi, itulah dinamakan ilmu ini. Yang kata permulaan umbi mengenal Allah tu, iaitulah ilmu usuluddin. Sebab tu dipanggil ilmu usuluddin. Ilmu asas, ilmu umbi, peradu. Peradu tu permulaan tumbuh pokok tu. Kalau rambut ni umbi, tempat tumbuh rambut. Tu asas ilmu usuluddin, mengenal Allah. Dan juga dengan ilmu tauhid. Dan dinamakan juga ilmu ini dengan ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah. Kerana apa? Kerana yang mengetahui, siapa-siapa yang belajar dan mengetahui ilmu ini dan mengerti ilmu ini, maka dia mentauhidkan ia akan Allah, mengesahkan Allah, mengiktikad kata Allah tu esa, tidak ada dua, tidak ada tiga. Mentauhidkan ia akan Allah macam mana? Mengesahkan Allah pada zat Allah. Dia ada huraian lah bab-bab ni, bab tauhid ni. Zat Allah bukan banyak, bukan berjirim semua tu. Dan esa pada sifat macam mana? Esa pada af'al, perbuatan. Tu. Bila dia mengaji ilmu ni, maka dia mentauhidkan Allah, mentauhidkan pada zat, pada sifat dan pada af'al. Dan juga dinamakan ilmu ini dengan ilmu kalam. Mana ilmu benda yang sama, ilmu ni juga. Ada kala panggil ilmu usuluddin, ada kala panggil ilmu tauhid, ada kala panggil ilmu kalam. Sebab apa panggil ilmu kalam? Kerana bicaraan dalam ilmu ini ilmu kalam lah. Bicaraan ilmu kalam, bicaraan kalam, sifat kalam tu. Bicaraan kalam Allah Ta'ala, sifat kalam Allah Ta'ala sangat payah, sangat susah. Sehingga berlaku fitnah kepada ulama-ulama yang terdahulu. Siapa ada ulama dahulu yang telah difitnah tu? Contohnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal difitnah. Ada seorang masa tu ada raja yang zalim. Raja tu dihasut oleh seorang Mu'tazilah, kalau tak silap dia, ulama Mu'tazilah dihasut raja tu. Dia suruh raja tu abang isytihar, suruh kata Al-Quran tu baharu. Al-Quran suruh kata baharu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ni tak setuju lah. Dia kata kau kodim ke? Kodim. Sebab apa? Takut lagi orang faham sifat Tuhan hak betul ni baru. Sebab tu kena kata kodim. Jadi berlawan. Tapi kena penjara. Kena pukul, kena penjara. Teruk Imam Ahmad bin Hanbal kena. Dia kena penjara berapa? Betul dengan setahun lebih. Lama dalam penjara, kena pukul, kena heret. Tengah padang pasir awal. Ni tok guru cerita lah. Tengah duk heret tu, dia punya kereta seluar nak seloneh. Lepas tu ada tangan mah daripada langit ke tak tahu mai kat mana. Pegang. Kat rumah lah. Tangan mah tak tahu lah mai kat mana. Pegang. Ulama besar dia kat rumah. Itu dia kena penjara tu, kena pukul, lepas tu dia dilepaskan. Lepas tu dia sembunyi. Tak mana tak. Lepas tu dia ada seorang kawan lah. Lepas tu ada seorang kawan Ahmad bin Hanbal juga. Macam tu juga kena. Suruh mengaku Quran ni baru. Tak mau mengaku juga. Takut jadi macam Ahmad Hanbal. Ahmad bin Hanbal tu lah. Takut masyarakat faham Al-Quran sifat Tuhan nak tu baru. Sebab tu suruh kata kodim. Tak boleh kata baru.
Tu dah tak mampu, kawan dia kena menjara, lepas tu kena penggal. Kena penggal tengkok kan. Lepas tu gantung kepala dah. Gantung kepala, lepas tu selama berapa lama lah. Tiap-tiap malam, kepala tu duduk berzikir. Kepala tu duduk berzikir. Ke rumah. Berzikir. Orang tu. Lama besar. Lama sama tarah dengan ni kawan dia. Imam Ahmad bin Hanbal menyorok. Dah lepas pada dia penjara tu, dilepaskan. Dia kena menjara lama dah. Setahun ke 2 tahun. Siap kena pukul, mujukui, kena heret lah puan. Lepas tu dia lepaskan, dia menyorok. Takut kena ya. Menyorok. Lepas tu kawan dia ni kena tangkap. Suruh mengurat kata Al-Quran ni baru. Tak mau lah. Kata kodim juga. Tu kena pancung. Kepala digantung ni mana lah. Tiap-tiap malam kepala tu duduk berzikir. Baca Quran zikir. Dahsyat lah. Karamah. Tu macam apa? Syekh Ahmad paling bani hak di tu di Thailand, di Patani. Yang dia mengaji di Mekah, lepas tu dia balik nak lawan dengan Siam. Kerajaan Siam kan masa dulu. Siam. Jihad lah, jihad. Tu dia kena kalau dia kata dia simpan. Kerajaan Siam simpan kat muzium apa. Kalau dia ada. Badan dia kena bumi kat tu dah ada. Tak mana nak pasal tu. Dia kata berdarah duduk ni. Ingat dia kata lah bolak lah kan. Jihad apa saya cahit darah duduk. Tak lah. Dia simpan kat muzium ke apa tak tahu. Kepala dia tu dia cabut. Dia nak lawan kerajaan Siam dulu. Siam jahat. Siam dia kata Siam pun hijau. Perang dulu ni. Orang ramai orang mati. Dia bunuh ikut dan orang perempuan kan 2 orang lagi tu duduk dan tu kan. Macam lebih kurang macam Jepun lah jahat gitu kan. Dulu kan belah tu tanah Kedah kan dah. Belah tani. Dulu ni jadi tu lah. Tak ikut tu sebab tu banyak orang Melayu tu. Kita tak sepi, kita tak tahu. Siam punya pasal tu. Jajah tu. Tu antara fitnah yang berlaku pada ulama yang terdahulu. Fitnah bab kalam tu lah. Bab kalam dia payah sikit bab kalam. Tengok jahil tu kan. Padahal dia ada 4 kan bahasa kalam kan. Kalam nafs, kalam ismi, itu ni. Kalam ismi, kalam apa? Kalam masdari, kalam mahasala bil masdari, kalam nafsani apa tu. Tu dah. Tapi ulama ni dia tak mau sebut. Itulah dia takut orang kampung hak tak reti, dia tak mengaji ni, dia takut kata sifat kalam tu baru, tak boleh, tak payah takut kata ni. Sebab tu so kata Quran ni qadim. Okey, itu yang jadi fitnah. Dan dikehendaki dengan dalil yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, itu ialah dalil yang ijmal. Lepas tu saya dubik itulah. Ini atas orang awam. Mukallaf yang awam, orang awam. Orang kampung yang jahil banyak, yang jenis jahil banyak tu lah. Yang tak pun nak mengaji ingat tu. Dalil ijmal dah padan lah kat mereka. Tapi orang yang khawas, orang yang mengaji, dia tak memadai dengan dalil ijmal. Dia kena dalil tafsil. Iaitu dalil ijmal tu yang renti. Yang renti ni yang faham, yang reti, mempunyanya bagi dirinya. Tetapi lemah ia daripada menghuraikan dalil-dalil itu, pada menolakkan syubhah. Maksudnya dia reti sekadar dia saja. Itu dalil ijmal. Faham tak? Orang kata mana hantar Allah dah, dia kata ada. Mana dalil? Alam ini. Sekadar tu saja. Bila tanya, sebab apa alam ini hamba dalil? Tak boleh lah. Sekadar tu saja. Itu orang awam. Itu lepas dah. Patut ain lepas dah dalil dekat tu. Jangan tak tahu langsung. Mana dalil tak tahu, aku ikut depa. Depa kata lagi tu tu tak boleh. Tu jangan tak tahu langsung. Tu dalil ijmal. Dia sekadar reti diri dia saja. Dia nak abang lebih-lebih tak reti. Tu. Iaitu yang reti empunyanya bagi dirinya, tetapi lemah ia pada menghuraikan dalil itu, pada menolakkan segala syubhah. Syubhah ni pada kekeliruan. Segala kekeliruan. Seperti orang kata kepadanya, macam mana alam ini kamu ambil buat dalil? Dia tak boleh nak jawab. Tak boleh jawab. Syubhah yang didatangkan katanya, atau pada menolakkan i'tirad ke atasnya, bangkangan. I'tirad ni bangkangan. Orang duk bangkang. Macam mana ni orang duk bangkang. Orang jenis tak setuju, dia akan bangkang. Jenis fahaman lain. Jadi dia tak boleh nak jawab lah. Sekadar tu saja.
Adapun dalil tafsil, dalil ada dua, ijmal dengan tafsil. Adapun dalil tafsil, apa maksud dalil tafsil? Dalil yang detail. Detail, hurai satu persatu ni. Kalau ijmal ni ringkas. Hukum borang umum, dalil umum ijmal. Kalau dalil tafsir ni dalil yang detail, yang dihurai satu persatu. Iaitu dalil yang reti, yang faham ampunyanya bagi dirinya, diri dia faham, dan kuasa ini mampu pada menghuraikan segala syubhah. Bila orang tanya dah buat apa alam ini dibuat dalil, dia boleh hurai lagi. Dan segala i'tirad, bangkangan ke atasnya dia boleh jawab. Maksudnya dia boleh jawab. Maka iaitu dalil tafsir ni fardu kifayah, dia kata. Fardu kifayah. Fardu kifayah ni fardu ke atas sekumpulan sajalah, bukan semua. Saya tulis di sini, seorang cukup dalam satu kampung tu, seorang hak tahu dalil tafsir ni cukup dah. Dalam seorang kampung, orang kampung tadi lah, awam-awam tadi, hak tahu dalil ni seorang cukup dah. Bukan orang khawas saja, orang mengaji ni. Ni orang kampung dia kita ni. Orang kampung ni dalil paling kurang dalil ijmal, dalil ringkas. Untuk dalil tafsir ni paling kurang seorang. Dalam kampung tu ada seorang tahu, cukup dah, parah dosa. Kalau semua tak tahu, besar semua. Itu fardu kifayah. Fardu kifayah ni yang memadai. Seorang tahu, dia cukup dah. Yang ni tak tahu tak apa. Kalau fardu ain ni semua tiap-tiap orang kena tahu. Itu fardu ain. Untuk dalil tafsir ni, dalil yang dia tahu bagi diri dia faham dan dia boleh hurai segala syubhah, segala kekeliruan, segala i'tirad bangkangan, dia boleh hurai. Itu dipanggil dalil tafsir. Yang ni kalau dalam kampung tu seorang saja yang tahu. Yang ni tak tahu pun dah cukup dah. Tak berdosa. Tapi kalau semua tak tahu, dosa, sebab dia dalil dia fardu kifayah. Kalau fardu ain ni tiap-tiap orang. Dalil ijmal ni tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang kampung tu kalau ada 1000 orang tu kena tahu. Kemudian wajib pada tiap-tiap masafatul qasri. Masafatul qasri yakni perjalanan yang harus qasar. 2 marhalah. Tu masafatul qasri tu wajib tiap-tiap tu jarak 2 marhalah tu. Wajib kena ada seorang yang mengetahui akan dia. Dari tafsir ni kena ada jarak 2 marhalah berapa km? 50 80 85 ataupun ni 81 ke atas km. Tu jarak tu. Kena ada seorang yang tahu dalil tafsir. Antara jarak tu. Kalau seorang tak tahu, habis dosa. Tu dia dapat terjarak. Jauh mana? 80. Dari sini pergi mana? 81 ke atas. Jarak. Sebab perjalanan tu agak berapa jam? 2 jam. 2 jam perak 81 km lah ke atas. Tapi tengok Ustaz Zahar pun dia ambil jalan selamat 85. Nanti halus ni pun tengok dia buat apa. Belum ni kan 81 tu boleh dah. Dia depa terkini lah. Tapi Ustaz Zahar kita tengok dalam dia punya ni pun 85 ke atas. Tadi ngaji tu 89. Ngaji kita semua tu. Kita tu Safinatul Najah 89. Lebih kurang tu lah. Maknanya kita ambil jalan selamat 85 ke atas. 85, 86, 87. Dalam jarak tu ada seorang yang tahu dalil tafsir. Kalau tak tahu maka berdosa lah. Tu. Maka jika tidak ada, ini tak ada seorang pun. Jarak tadi ni, jarak masafatul qasri tadi. Tidak ada seorang pun yang mengetahui dalil tafsir, dalil yang dia faham diri dia dan dia boleh hurai segala bangkangan, segala i'tirad tu, segala syubhah tu. Tak ada seorang yang pun tahu dalam jarak masafatul qasri tadi ni. Dalam jarak boleh qasar solat tu. Tak ada seorang pun yang tahu dalil tafsir, berdosa semuanya. Semua berdosa. Semua berdosa. Satu mukim tu mukallaf sama ada lelaki perempuan ni, dosa tu. Dosa. Dalam jarak tu, orang duduk dalam jarak tu, dosa. Semua. Bukan kampung tu kampung. Dalam jarak tu kena ada seorang. Maksudnya luas lah tu. Satu orang, seorang tak apa dah. Seorang tak tahu, semua berdosa tu antara jarak tu. Bukan satu kampung jarak tu. Ini berlambak kampung. Ni
takkan tak ada kan ni kan. Orang ngaji ada lah, ustaz pun ada, setiap ni ada ustaz. Ustaz mengaji hak ni lah arti dia. Kalau tak ada dosa semua. Dia bahaya. Tu sebab apa dia fardu kifayah. Ini nak contoh orang mana? Orang kampung. Jadi kita orang mengaji ni khawas, yang tahu ada tafsir. Tak memadai dalil ijmal. Dosa lagi Orang yang minoriti sah. Ha? Minoriti Islam. Kan di sini meja Islam kan. Negara yang minoriti Islam. Oh, sikit-sikit tu balik dia. Itu wallah alam. Dia buat tak artis. Tapi di sini dia tak bang je lah. Oh, mana mau ke orang Islam sikit lah. Alim ni. Jadi dalam jarak tu wallah alam tu. Di dalam jarak tu kan. Contoh dia macam ni Asrullah. Wallah alam tu. Tak ada jawab dah. Tapi ni dia tak bang pun. Tak bang pun. Apa cuma jarak tu, cuma hampa jarak je kan. Kira jarak tak ada orang Islam langsung, tak ada. Ni dia kira orang Islam ni, ada orang Islam lah. Tak ada langsung nak kira je lah. Tak ada lah. Ni kira orang Islam. Dalil ni orang kerja orang Islam je. Orang kafir tak kira. Tu memang tak dah maksud langkah lah tu. Wallah alam lah. Tu jawapan sebenar dia wallah alam, tapi lagu tu lah. Dalam jarak tu. Sikit. Bermula segala perkara yang wajib bagi Allah tak bagi Allah tu. Wajib apa ni? Wajib bagi Allah tak ni wajib apa? Wajib akal. Tahu mana wajib akal? Wajib bagi. Kalau wajib atas, wajib syarak. Bermula segala perkara yang wajib bagi Allah yang wajib akal. Apa pengertian wajib akal? Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Barang yang tidak ma la yatasawwaru fil aqli, barang yang tidak terupa pada akal adamu oleh ketiadaannya. Dalam akal mesti ada benda tu. Zat Tuhan. Wajib akal tu. Sifat-sifat Tuhan wajib akal. Dia ada takrif dah lah. Wajib akal, zat Tuhan, wajib akal, sifat-sifat Tuhan. Sebab tu ma la yatasawwaru fil aqli adamu. Barang yang akal tak terima kata benda tu tak ada. Benda tu mesti ada. Akal hukum mesti ada. Wajib akal. Yakni yang kita wajib akal itu wajib bagi Allah tu, yakni yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala. Tentu sungguh bagi Allah Ta'ala. Yang siapa dia? Benda apa yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala? Sifat Allah. Sifat Allah. Sifat kesempurnaan bagi Allah tu. Itu yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala. Itu wajib bagi Allah Ta'ala tu. Wajib bagi Allah. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Yang wajib atas tiap-tiap kali wajib apa pula? Wajib syarak. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, yang ini belajar sehingga mengetahui. Oleh bawah wajib belajar sehingga mengetahui. Diri belajar tu wajib. Ni wajib diri belajar ni. Tak belajar berdosa. Sebab dia wajib syarak. Serta mengaku. Bukan sekadar mengetahui, dia kena mengaku. I'tiqad dalam hati. I'tiqad 100%. Jazam 100%. Putih. Jazam putih 100%. Tidak boleh ada zon, waham dan syak. Tak boleh. Jahil lagi lah. Tak boleh. Mengaku apa? Dengan tentu sungguh di dalam hati mereka. Mereka tu siapa? Mukallaf tu lah. Dalam hati mereka mukallaf tu amat banyak. Amat banyak. Apa yang kita faham dengan amat banyak? Banyak tu apa beza banyak dengan amat banyak? Dua kataan lah. Sangat-sangat. Banyak tu banyak lah. Nak amat banyak ni banyak sungguh. Banyak tak terkira. Maneh dengan sangat maneh. Maneh ni maneh lah. Sangat maneh maknanya tak tahu nak abang maneh sungguh. Maneh meleting. Ini pun amat banyak. Amat ialah amat banyak. Tidak dihingga akan dia akan apa tu? Akan perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala tu lah. Amat banyak. Apa dia yang perkara yang wajib? Sifat Allah tu lah. Amat banyak. Melainkan Allah je.
tidak dapat dihingga, tidak dapat diketahui akan dia. Tidak dihingga akan dia, tak dapat nak dikira akan dia, melainkan Allah sahaja yang tahu berapa perkara yang wajib bagi Allah tu. Allah sahaja yang tahu berapa. Sifat Allah sahaja yang tahu. Kita tak tahu. Kita tahu 20 tu saja. Tu pun sebab wajib atas mukallaf. Padahal banyak lagi sifat Allah, sifat kesempurnaan bagi Allah. Yang lain Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Kita tak tahu. Jadi kalau orang tanya kita sifat Allah ada apa? Kita nak kata kena. Sifat kesempurnaan bagi Allah ada apa? Tidak terkira banyaknya. Tu hak 20 tu hak mana? Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf belajar dan etikad. Ini yang kata 20 lah. Maknanya dia tak faham gitu. Banyak. Hanya Allah saja yang tahu. Kita tak tahu. Yang 20 tu yang wajib atas kita mengaji dan etikad. Tu. Dah faham gitu. Saya dulu ingat 20 lah. Aduh. Dah banyak. Maka wajib mengaku di dalam hati mereka itu mukallaf tadi ni. Mengaku apa? Dengan sungguh semuanya itu bagi Allah Ta'ala. Semuanya hak kesempurnaan tu, sifat kesempurnaan semua tu wajib bagi Allah Ta'ala. Kena mengaku. Dan segala lawan bagi yang wajib itu, hak lawan tu jangan mengaku. Mengaku kata tidak. Jangan mengaku kata ya. Nah, segala lawan bagi yang wajib tu. Bagi yang wajib itu daripada segala perkara yang mustahil. Apa dia perkara yang mustahil? Yakni perkara yang tentu tidak atas Allah Ta'ala tu. Mengaku kata apa? Mengaku kata tak tak. Yang mengaku kata ya. Ya habis. Gomel kali hak mustahil dengan ni. Mengaku kata tentu tidak hak mustahil tu. Hak lawan bagi hak wajib tu. Tentu tidak atas Allah Ta'ala. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengaku di dalam hati mereka itu dengan tentu tidak. Mengaku tu tentu tidak lah. Jangan nak mengaku ya pula. Tuhan lemah Tuhan. Ya. Habis. Puasa. Allah ni bersifat dengan kudrah, iaitu perkuasa. Dan Allah ni tak lemah. Mengaku lagi tu. Lazim daripada tak lemah, perkuasa. Jangan nak mengaku lemah tu. Ya, Tuhan lemah. Habis. Puasa akidah. Ramai ni. Kadang-kadang guru sekali pun mereka silap lah. Dia kata, okay, kita wajib etika mana? Wajib 20, mustahil 20. Tak betul tu. Hak mustahil tu kena pegang kod istialah. Ramai ada orang tu. Mustahil 20 yang wajib, betul dah. 20 yang mustahil. Dia kena abang. Hak mustahil tu kena pegang kod istialah. Tidak. Dia pegang hak mustahil. Habis lemah di Tuhan ada sekali. Tu orang nak mengajak pun kena apa? Kena betul-betul ni. Berapa ramai tu? Ada ustaz-ustaz dah tegur. Hasil sebut ni pasal ada orang nak buat lah. Dia kena betul dia, tidak bahaya. Orang nak pegang, mustahil tu lemah. Lemah pun dah. Hak wajib pun dah, lemah pun dah. Hak berkuasa pun dah, lemah pun dah. Hak balik mustahil tu pegang kod istialah. Tidak. Sebab tu kena tarik ukur akal. Ni istialah pun tak tahu. Istialah tu ukur akal. Saya pun banyak kali duduk dengar tu yang jadi faham. Jadi tentu tidak semuanya itu. Semuanya itu pun amat banyak. Yang perkara mustahil tentu tidak, kita kena etikad tentu tidak tu banyak juga. Sebab apa? Sebab sifat kesempurnaan ni banyak. Hak mustahil pun banyak jugalah. Kita tahu ni sikit ya, lawan bagi 20 tu je. Padahal banyak lagi. Semua tu tentu tidak kena etikad. Amat banyak juga. Tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku sungguh dalam hatinya dengan bilang satu-satu itu 20 sifat. Yang wajib atas kita 20 sifat saja. Dan lawan pula 20. Untuk lawan nak 20 tu lah. Kena belajar. Dia pun kata, sebab apa data 20 lawan tu tak ada? Sebab apa kena belajar? Sebab apa kena etikad? Kalau orang tanya kita, sebab apa? Kalau orang tanya sebab apa data mustahil tu tak ada, sebab apa kena belajar? Sebab apa wajib belajar? Kita belajar hak wajib sudah. Dah kata wajib saja kena etikad. Mustahil tu tak boleh etikad kan? Sebab apa mengaji juga data tak boleh etikad? Nak jawab yang lain. Tu abang. Abang ada. Kalau kita tak belajar hak mustahil, macam mana kita nak tahu benda tu mustahil? Dan macam mana kita nak tolak? Dia ayah dia suruh pergi cari kayu api dalam hutan, dalam kebun.
Cerai lurus. Kalau bengkok dia tak kenal. Dia tak nak macam mana dia nak. Dia ambil lurus dia mesti dia ambil bengkok. Dia tak kenal bengkok. Dia kena belajar ni bengkok macam ni. Lurus macam ni. Saya suruh cerai lurus. Cerai lurus bengkok dia kenal lah. Ni tak kenal, dia ambil semua. Betul tak? Betul. Dia kena belajar tu bukan nak etikot, belajar tu sebab nak tolak. Belajar nak kenal dan nak tolak. Ambil buah pisang. Ambil sekali kulit. Lepas tu kita koyak kulit, makan isi, buanglah kulit dah. Bukan ambil nak makan ni kulit. Tu faham. Maknanya mustahil tu kulit tu lah. Buang. Bukan nak pegang. Nak belajar tu, nak etikot kata benda tu tak ada. Jadi kalau tak tahu macam mana nak tolak. Apa nak tolak? Ni lama lah daripada gantang tu dengar. Serta dalil-dalil bagi tiap-tiap satu itulah. Tiap-tiap satu tu ada dalil. Dalil kena tahu dalil. Dan 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui itu setengah daripada perkara yang diijma' ulama' atasnya. Perkara yang wajib, ijma'. Sekalian ulama' bersepakat. Ijma' ni sepakat ulama' mengatakan wajib belajar tiap-tiap mukallaf. Bukan sunat, wajib. Sebab tu orang yang kata tak wajib tu boleh jadi kafir. Sebab ijma' ulama'. Maka barang siapa, surat 14. Maka barang siapa mengingkarkan, ingkar ni ketegak orang kata wajib, dia kata tak wajib, ingkar dengan mengatakan tidak wajib, diketahui akan dia akan 20 sifat tu yang wajib tiap-tiap mukallaf tu, maka jadi kafir. Ni maka jadi kafir terus. Ijma' ulama', jangan ingkar. Ulama' ni ijma', majoriti ulama' tu pergi ijma'. Kerana ia orang yang ingkar itu mengingkarkan ijma'. Ijma' ulama', dia ingkar ijma' ulama'. Lagi pula mengingkarkan ada Tuhan. Kerana ada itu setengah daripada sifat yang 20. Wujudlah ada tu. Berartinya tidak boleh kata Tuhan ada dan sebagainya. Tu. Seolah-olah dia kata lagu tu lah orang ingkar tu. Seolah-olah dia kata tidak boleh kata Tuhan tu ada dan sebagainya. Tidak boleh Tuhan tu kata perkuasa. Seolah-olah lagu tu lah. Sebab dia ingkar ijma' ulama'. Maka orang yang tidak boleh berkata dengan ada Tuhan itu orang kafir. Dia kata Tuhan tak ada. Orang kafir wal iyazubillah. Dia kata Tuhan tak ada. Habis kan nak jadi kafir ni tiga kata, etikot dan perbuatan. Kata Tuhan tak ada, etikot pun Tuhan tak ada, habis kafir. Demikian lagi tidak sah iman orang yang ingkar ni. Ijma' ulama' kita wajib mengaji sifat 20, dia kata tak wajib. Mana ada dia kata. Nabi tak ada apa. Dia kami zaman Nabi. Habis jadi kufur, tidak sah iman, jadi kufur di sisi Allah Taala. Orang maknanya Islam indan nas. Islam di sisi manusia, kafir di sisi Allah. Orang-orang yang tidak peduli. Ada tak kata, tiada pun tak kata. Bahkan senyap semata-mata. Adapun pada zahir dihukum akan di Islam. Zahir Islam lah. Berjubah, berserban, tarawih tak berhenti, soh awal semua kan, berazan dan semua cukup. Jika ia berasal pada keturunan Islam, mak pak dia semua Islam Islam lah zahir. Tapi di sisi Allah kafir. Ada Tuhan pun dia tak kata apa, tak ada Tuhan pun tak kata apa. Tambah kata hak tu, hak tadi ni, hak ingkar tadi tu, dia kafir Islam di sisi manusia ni ada Tuhan pun tak kata apa, tak kata apa. Tak kata apa, senyap semata-mata. Adapun pada zahir dihukumkan dia Islam. Jika ia berasal dari keturunan Islam, maka wajib atas orang yang hidup membicarakan kematiannya apabila mati. Orang macam ni bila mati, orang lain hak hidup tu kenalah wajib bicara tentang kematian dah. Maksudnya tanam di kubur Islam jelah. Tapi di sisi Allah tu, kita bimbang di sisi Allah. Di sisi manusia ni memang Islam. Berjubah bersebab. Ramai orang macam tu kan. Qiyam, tapi kita tak tahu etikot tu, bahaya lah. Jadi jangan ingkar lah mengaji, supaya kita terlepas daripada bahaya-bahaya. Wallahu alam, ay wallahu alimun. Okey, ada. Wallahu alam. Bahaya, maknanya bahaya. Bahaya tak ngaji.